Chef Wan baru-baru ni buat ramai sebab bila berkongsi satu cerita tentang arwah ibunya yang masih disimpan kemas dalam hati sampai hari ini. Dalam satu podcast, Chef Wan bercerita tentang sepasang kasut kecil milik arwah ibunya, Noraini Abdullah, yang sampai sekarang masih disimpannya rapi. Katanya, kasut itu dibelikan hanya seminggu sebelum arwah pergi meninggalkan dunia. Masa sedang mengemas barang-barang lama, dia terjumpa semula kasut tersebut dan sejak itu, kasut berkenaan jadi pengubat rindu buat dirinya. Apa yang paling menyentuh hati, Chef Wan mengaku dia kadang-kadang akan mencium kasut itu seolah-olah sedang mencium kaki ibunya sendiri. Sebab dulu saya selalu cium kaki mak. Ayat itu sahaja sudah cukup buat ramai yang mendengar terus sebab. Menurut Chef Wan lagi, bukan kasut sahaja yang masih disimpan. Dia juga menyimpan sikat arwah ibunya yang masih ada helaian rambut, termasuk tudung dan kain batik milik arwah. Bagi sesetengah orang, mungkin itu cuma barang lama. Tapi bagi seorang anak yang kehilangan ibu, benda kecil seperti itu boleh jadi kenangan paling berharga yang susah diganti. Chef Wan juga berkongsi, dia akan pergi menziarahi kubur ibunya setiap minggu dan menjaga pusara arwah sebaik mungkin. Dalam perkongsian penuh emosi itu, dia turut berpesan supaya semua orang menghargai ibu bapa selagi masih ada. Sebab bila seseorang itu sudah pergi, rindu yang tinggal kadang-kadang terlalu berat untuk ditanggung. Ramai yang menonton perkongsian tersebut mengaku terus teringat dekat ibu masing-masing. Kalau korang pula, apakah satu benda milik insan tersayang yang sampai sekarang masih susah untuk dilepaskan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.